Sudah menjadi lumrah manusia hidup secara berpasang-pasangan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah juga mempunyai pasangannya. Hari ini kita menyaksikan penyatuan dua insan sejoli yang cukup sepadan sebagai pasangan suami. Pertemuan suami dan isteri. Alahai manisnya. Rasa nak kahwin baru nak kahwin. Saya dah kahwin. Okey, baik. Jadi kita minta untuk menyambut menantu dan juga isterinya dengan tari sembah yang penuh dengan makna dan nasihat. Dipersilakan. Dipersilakan ayahanda kepada mempelai perempuan untuk membuka tari. Maaf ya, pada rombongan panas sikit. Ni adat-adat ni beginilah. Dah kalau kahwin dengan anak orang silat tu memang silat saja. Nak kena masa, bila-bila bersilat. Malam silat, petang silat, semua bersilat. Dah darah ya. Baik, itu dia kita saksikan persembahan daripada ayahanda kepada mempelai perempuan Nur Maizatul Ain. Salam perkenalan tu untuk menantu tu. Dan kini beralih tanggungjawab kepada Muhammad Ifwan bin Jamil. Nice. Tu dia. Kelam ke tarik? Nasib Pak Mentua baik tak tarik tadi tu. Okey, baik. Okey, seterusnya saya menjemput daripada kumpulan warisan Indrapura. Oh, itu special persembahan. Okey, baik. Jadi saya jemput daripada warisan Indrapura. Okey, baik. Terima kasih. Permainan silat negeri Pahang. Lemah gemalai penuh makna, ketegasan dan kekerasan dalam pergerakannya. Setiap tindakan mempunyai makna yang tersurat dan itu dia tari yang penuh lenjang, lemah gemalai. Masya Allah. Okey, baik. Seterusnya persembahan lagi. Masih persembahan silat lagi. Berikan tepukan yang gemuruh untuk ahli-ahli membuat persembahan. Seterusnya persembahan daripada atuk kepada pengantin perempuan. Saya dimaklumkan begitulah ya, pangkatnya atuk. Pangkatnya atuk kepada pengantin perempuan. Untuk mempelai lelaki, keluarga-keluarga rombongan, inilah keluarga-keluarganya pengantin perempuan. Nampak muda tapi itu pangkat atuk ya. Mohon tabah, hari berpanas ketika. Bukan selalu tengok silat ni. Datang jauh-jauh, kalau makan saja rasa keluarga-keluarga bersilat macam ni. Anak sulung, anak sulung kepada tuan rumah pada hari ini memang diraikan sangatlah. Jadi mohon bersabar ya di tengah panas tu. Bukan senang nak melepaskan satu bidadari yang telah dijaga setelah sekian lama kepada lelaki yang bernama Muhammad Ifwan. Alhamdulillah kita menyaksikan persembahan silat pada hari ini. Untuk makluman tuan-tuan hadirin hadirat yang hadir yang belum pernah melihat persembahan-persembahan silat, inilah di antara permainan-permainan silat Melayu yang ada, warisan turun-temurun di dalam bangsa kita. Jangan tak pukul-pukul.
tanda kasih dan sayang kami kepada dengan persembahan-persembahan hidangan-hidangan. Tadi atuk hani nenek pula. Mana boleh biar atuk bersilat. Nenek nak juga. Maaf lah, kita faham dia nak faham lah. Tak biasa perak atau apa. Nenek tak boleh tengok atuk bersilat. Ni nenek tunjuk kehebatan dia. Jangan main-main dengan nenek ya. Serik ya, rombongan lelaki. Jangan serik datang sini. Kok dah dibalas dekat Perak pula ke? Jangan lagi tu ya. Itu dia permainan pulut di antara nenek pengantin perempuan. Rasa macam berat sebab nenek tu tua sangat. Muda tengok tu. Daripada mempelai perempuan, keluarga mempelai perempuan. Secara tak langsung hari ini kita dapat tengok permainan-permainan silat. Beri tak payah bayar. Ini dah Sri Kandi yang ada dalam Gayung Marifat. Ini di antara satu-satunya gelanggang yang mempunyai Sri Kandi yang ramai ya. Negeri Selangor di antaranya lah. Okey, baik, seterusnya kita teruskan dengan persembahan penutup daripada selaku waris mutlak Persatuan Silat Gayung Marifat Malaysia yang ingin persembahkan tari daripada beliau. Jangan lupa nanti kena kerja juga ya. Jangan cuti lama sangat. Itu nak bagi tahu tu sebenarnya tu. Kau honeymoon lama je ni. Baik, itu dia tari sembah menyambut rombongan pengantin mempelai lelaki. Maka dengan itu berakhirlah persembahan-persembahan yang disajikan buat rombongan. Terima kasih diucapkan atas persembahan yang sangat memuaskan. Gajah kemeja terang.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lagu yang seterusnya ialah lagu Nak Dara Rindu. Mantap, Atif. Boleh sini. Okey, sini asal. Di waktu malam bulan purnama, sunyi damai sekelilingku, kebayanan sayu. Di waktu malam bulan mengambar, angin laut meniup niup tenang, mengatakan sayang, berlagu merdu, bermada sayu, nama mendayu, nada rindu. Tanjung Katong airnya biru, tempat mandi Nadara jelita, sama kampung ai sedang dirindu. Ini kan lagi ai jauh di mata. Tanjung Katong airnya biru, tempat mandi Nadara jelita, sama kampung ai sedang dirindu. Ini kan lagi ai jauh di mata. Okey, untuk lagu yang seterusnya. Kalau dia senyum tandanya hatinya malu. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, renangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada garis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan-jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya malu. Kalau dia senyum tandanya hatinya malu. Kalau dia senyum tandanya hatinya malu. Sekian, terima kasih.